Bunga peoni. Pada suatu masa dahulu, terdapat seorang pemuda yang baik hati bernama Akio. Dia sangat menyukai bunga magnolia. Kamu sedang menjaga bunga peoni? Saya baru beli jenis ini, sedang tunggu bunganya mekar. Kamu memang pencinta bunga, jadi pernahkah kamu ke Nara? Saya memang nak pergi sana. Dengar cerita, Nara ada taman yang luas untuk menanam bunga peoni. Mesti cantik sangat. Kalau abang dapatkan jenis pokok tu, tolong simpan sikit untuk saya ya. Saya akan simpan untuk kamu. Beberapa hari kemudian, Wah, seluruh taman bunga terbentang luas sejauh mata memandang. Ini kebun milik siapa? Kawasan ini tanahnya sesuai untuk menanam bunga peoni. Jadi setiap penduduk Nara, sesiapa yang ada jenis bunga yang cantik akan membawanya ke sini untuk ditanam. Setiap pokok penuh dengan putik. Saya akan menginap di sekitar sini, menunggu bunga kembang. Kalau begitu, awak tinggal saja di sini. Kami ada rumah ini. Kami sewakan terus. Oh, itu sangat bagus. Kamu tinggal di sini. Bunga dah nak kembang. Tak perlu tunggu. sejak hari itu, Akio tinggal di Nara, di tepi taman, menunggu bunga peoni mekar. Ya ampun. Selepas satu malam, seluruh taman telah mekar dengan begitu indah sekali. Cantiknya. Kelopak bunga tebal, taman bunga di sini memang sebuah mahakarya. Bunga secantik ini, saya mesti merakam detik ini bunga. Saya telah berada di sini selama seminggu. Wang yang saya bawa sudah habis. Jika jual kot saya, cukup juga untuk tinggal menikmati bunga. Marilah kita duduk berehat sebentar di sini. Kaki saya sudah penat. Baik, Makcik. Ya ampun. Puteri itu sangat cantik. Kecantikannya pasti hanya ada di dunia dewi. Hei kamu, ada apa? Ya, saya. Saya cuma nak tanya, adakah puteri ini bidadari dari kayangan? Tak ada kena-mengena dengan kamu. Pergi jauh dari sini. Berani kamu ganggu gadis ini, aku akan lapor orang, tangkap kamu dan bawa ke balai daerah sekarang juga. Tak, saya tak berani pun. Biarkan orang lain. Mari kita pulang, Nenek. Pada hari-hari berikutnya, Akio tidak makan dan tidak tidur, sentiasa merindui si gadis itu. Hei kamu, Selamat sejahtera Pakcik. kau tak sihat ke? Kenapa pintu sentiasa tertutup? Kenapa badan kau jadi begitu kurus? Saya tak apa-apa, Pakcik. Muka awak nampak pucat sangat. Ya betul. Dan bunga peoni pun hampir habis. Mungkin tinggal beberapa hari lagi. Awak lama kekal sini. Saya cuma tinggal beberapa hari lagi. Kalau ada apa-apa yang mendesak, panggillah saya ya. Rumah saya di seberang jalan. Isteriku sendiri yang campur racun dalam arak ini dan suruh aku bawa ke sini. Kamu, minumlah. Kenapa Puteri? Beri saya wain beracun. Kamu asyik buat benda tak senonoh saja. Lelaki dan perempuan tak boleh bersentuhan. Kenapa kamu berani datang dekat-dekat Cik Puteri kami?
Kalau bukan niat jahat, apa lagi? Saya disalah faham, tak mahu terangkan lagi. Wain ini putri yang bancuh. Saya akan minum, mati pun tak apa. Daripada hidup menderita begini, hidup pun macam mati. Hai, saya tak mati ke? Kenapa saya rasa lebih sihat pula? Selesai. Mari pulang. Di sini masih tiada. Nenek berpaling ke arah batu itu untuk melihat pen rambut itu berwarna ungu. Baik, Bu. Skim cek yang aku rindui. Hanya kali ini untuk bertemu sahaja. Aku memberikanmu lukisan ini. Betapa bertuahnya aku dapat bertemu denganmu sebelum pulang ke kampung. Cantiknya. Kenapa awak tak simpan untuk diri sendiri? Saya takut kalau menyimpannya, tidak akan pernah melupakan dia. Sentiasa teringatkannya. Saya dah jumpa kerong sang tu. Sekarang saya pegang lukisan ini. Saya takut pengasuh curiga. Selamat malam. Di mana aku hendak cari dia? Pergilah ke arah selatan hutan ini. Apabila melihat sebuah bangunan, naiklah tangga. Carilah bilik yang ada tingkap berwarna merah jambuya. Rumahnya di sana. Saya bawa ini untuk awak. Cantiknya. Awak pasti sudah berusaha keras. Bunga peony adalah bunga yang paling saya suka. Kakak. Aduh, sepupu saya datang. Cepat, sembunyi. Kalau tidak nanti terbongkar. Kakak, nak main catur tak? Tapi, kakak sibuk. Oh, kakak dah janjikan. Kenapa kakak nampak kelam kabut ni? Atau, ada apa-apa yang kakak sembunyikan dari saya? Mari kita pergi. Mestilah begitu. Terima kasih banyak. Kerana dialah saya dapat bertemu semula dengannya. Kali pertama melihatnya, saya sudah jatuh cinta. Seorang peri. Jangan lagi mengusik saya. Jadi nama awak siapa? Saya adalah saya, seorang yatim piatu dan tinggal bersama paman saya dan adik-beradik saya. Awak nak pergi ke? Musim bunga peony pun dah habis. Saya kena balik. Adakah wang sudah habis? Ikut saya. Korek saja. Itu emas. Emas ini saya simpan sejak lama dahulu. Ambillah ya. Tak boleh. Walaupun mati kelaparan, saya takkan ambil dari awak. Mulai sekarang, harta saya pun milik awak. Aku jadi isteri kamu. Ya ampun, saya tak bermimpikan. Awak tak mimpi pun. Saya sayang awak dan nak hidup bersama awak. Beberapa tahun kemudian, apabila pulang ke kampung, Akio dan isterinya menanam banyak jenis bunga peony yang cantik untuk dijual, lalu menjadi kaya. Terima kasih kepadamu. Taman ini menjadi lebih cantik. Bunga itu cantik bila ia disayangi sepenuh hati. Orang itu adalah kamu. Isteri Akio cantik sekali.
Tiada siapa yang lebih cantik. Saya pergi mencari bunga baru. Awak tinggal di rumah sekejap? Ya. Berhati-hatilah di jalannya, sayang. Saya akan uruskan hal rumah. Terima kasih awak. Ini dia. Musnahkan. Musnahkan sahaja. Bunyi apa yang kuat sangat ni? Ada apa? Puan, ada hal besar. Ada puluhan perompak mengepung rumah kita. Apa yang mereka mahu? Mereka sedang menimbun banyak kayu di sekeliling rumah kita. Perompak-perompak ini terkenal sangat kejam. Puan, apa yang patut kita buat sekarang? Awak tahan mereka. Saya keluar sekarang. Mana tuan rumah kamu? Kamu semua, tengah malam. Datang sini cari pasal, ya? Dengar cerita Akio dah kaya dan ada isteri yang cantik. Awak suruh dia serahkan saya kepada kami. Kalau tidak, serahkan 1000 tahil emas. Kalau tidak, kami akan bakar rumah. Tuan tak ada musuh dengan kamu. Kenapa cari pasal? Tiada dendam. Tapi Tomo benci orang yang lebih baik daripadanya. Tahulah takut sikit. Cepat. Serah apa? Berani mati. Berani datang sini nak buat hal. Tak tahu apa itu adab. Saya sangat cantik. Betul. Dia mesti jadi milik aku. Ikut aku. Kau akan bahagia. وأنا عمي وإخ فوت Tidak sekali-kali. Puan, apa yang perlu dilakukan? Seisi rumah kami hanya beberapa orang dan mereka pula terlalu ramai. مالك عني رضا وشاه من خدك أن حتى لا Bidadari turun ke bumi K. Dia cakap betul, Kay. Korang ni bodoh betul. Korang pun percaya Kay. Kalau kau bijak, undur sekarang juga. Nanti menyesal pun tak guna. Saya tidak percaya awak seorang bidadari. Saya cakap sekali lagi buat kali terakhir. Kamu semua nak berundur dari sini atau tidak? Berundur cepat. Betul ke ada kejadian itu? Ya, betul. Tak tahu saya pening mata ke tidak. Guruh dan kilat menyambar. Perompak terpaksa berundur. Perkara ini sungguh pelik. حاجة Cukup. Cepatlah buat kerja. Kenapa awak resah sangat ni? Aku tidak tahu apa-apa tentang ibu bapamu. Selain daripada fakta bahawa mereka sudah tiada. Mereka telah lama meninggal dunia. Jadi, nama mereka siapa? Ibu saya ialah Puan Nara. Saya, awak tak sembunyikan apa-apa dari saya kan? Kenapa abang tanya pelik-pelik sangat? Semua yang boleh diceritakan, saya dah cerita. Betul ke? Ada perkara yang tidak boleh diucapkan, tetapi ia tidak mempengaruhi kita. Akio, saya sangat sayang awak. Tapi aku masih ingin tahu. Siapa sebenarnya dia? Esok aku perlu pergi ke Nara untuk menyiasat perkara ini. Nara. Ini adalah tempat. Saya memandang bunga peoni dahulu. Mari cuba bertanya di sana. Atuk, boleh saya bertanya? Awak nampak macam kenal.
Orang tua tu dah ingat, awak pernah menyewa di sini. Pak Cik tahu tak siapa Puan Nara di sini? Kau nak jumpa dia tak? Boleh jumpa ke, Atuk? كلها Puan dari kawasan Nara itu? Pokok Peony adalah Puan. Sebab dia paling tinggi dan paling cantik di Nara. Jadi dipanggil Puan Nara. Apa Atuk cakap? Ia adalah spesies saya yang jarang ditemui. Apabila mekar akan berwarna ungu. Betul ke ada perkara begitu? Ya, tak tahu saya terkejut atau tidak. Peti bergemuruh. Perompak terpaksa berundur. Perkara ini memang pelik. Tuan, mungkin Puan adalah... Bekerjalah. Isteri saya adalah roh bunga peony K. Akio, kenapa awak pergi lama sangat? Saya pergi ke Nara. Apa awak buat di sana? Bidadari. Yang... Awak dah tahu semuanya, K? Ya. Adakah kau pari-pari bunga atau makhluk jahat? Siapa kau sebenarnya? Adakah itu penting? Cinta saya masih tidak dapat menghapuskan keraguan itu, K? Ya. Aku tak pernah dengar dia bercerita tentang asal-usulnya. Aku sangat mahu tahu. Awak kenapa? Kerana rasa rindu ini, saya terikat dengan awak. Tetapi saya sudah berjanji kepada pari-pari bunga, jika identiti saya terbongkar, saya mesti meninggalkan awak. Alamak. Jangan pergi. Selamat tinggal buat selama-lamanya. Jangan tinggalkan saya. Tolong kembali semula. Selepas itu, pokok peony menghasilkan banyak anak pokok. Bunga mekar memenuhi halaman. Akio menanamnya di taman dan mendapati setiap pokok berubah menjadi jenis peony yang berbeza. Taman bunga itu masih ada. Akio masih menyesal kerana telah membuat isterinya meninggalkannya selama-lamanya. Terima kasih kerana menonton video hari ini. Jika anda menyukainya, jangan lupa tekan like, share dan subscribe saluran ini supaya anda tidak terlepas video menarik yang seterusnya. Ada idea atau cadangan? Tinggalkan komen di bawah ya. Kami sentiasa mendengar maklum balas anda. Jumpa lagi di video akan datang. Semoga hari anda ceria. Bye-bye.